Tengok ni, kita nak ajar buat cincin. Cincin untuk unjap. Cincin untuk unjap ni kita kena buat ni. Dia kena bulatan dia tu kena samalah. Kena sama. Jadi jom kita buat ni, kita kena ada apa tu orang panggil? Acuan lah. Acuan cincin tu berapa besar ni. Saya guna besar ni. Moh kita moh. Ni dah. Moh.